Masih bersama dengan kami di Glam Vista. Baiklah, sekarang ni kita akan beralih ke segmen yang seterusnya, iaitu Ilham untuk meninjau ke butik fashion muslimah. Dan kita akan mendengar kisah di sebalik kejayaan pemilik butik ini. Kita tunggu apa lagi? Jom ke sana. Assalamualaikum, nama saya Nazarina binti Datuk Nazri. Saya pemilik butik Miss Husna. Butik kami terletak di Bangi Central. Kami juga mengeluarkan brand kami sendiri. Dia fokus kepada penghasilan pakaian pejabat ataupun formal office wear yang sopan dan juga menutup aurat. Dah berada di pasaran dalam 3 tahun macam tu, tapi butik sendiri baru dalam 2 tahun lah. Sebelum ni kami beroperasi secara online. Kami ada website. Sebelum membuka butik ni dan juga sebelum mempunyai brand sendiri, saya sebenarnya kerja sebagai information security specialist. Saya nak keluar dari comfort zone, maka saya memikirkan bahawa mungkin saya perlu berniaga. Nak berniaga ni pun kita kena cari something yang kita minat. Kita cuba dengan menjual hijab dahulu, tudung dahulu. Kemudian saya macam nak luaskan sikit. Saya menjadi vendor di satu butik dan kemudian saya mendapat opportunity untuk membuka butik di Bangi Central. Cabaran berniaga ni saya rasa di peringkat awal sebenarnya mudah, tapi kita nak kekalkan the momentum, kita nak kekalkan customer, kita nak panggil customer kita datang membeli lagi. Itu sebenarnya cabaran yang lebih kuat. Cabaran kedua ialah pada masa sehingga ke pertengahan tahun ni, saya masih lagi menggunakan tempat jahit lain. Jadi kadang-kadang kita tak dapat nak pastikan kita punya stok tu disiapkan pada masa yang kita nak, sebab kita depend pada kita punya partner kat luar. Kami decide untuk explore dan juga yang jahit sendiri supaya kita boleh control bila kita nak release collection ni, pada banyak mana, pada tarikh bila, dan design yang macam mana. Sebab kalau formal office wear ni, cabarannya ialah juga dia detail ni tak sama. Idea untuk fashion ni, satu, kita sebagai manager fashion, kita mesti sentiasa follow fashion tempatan dan fashion luar untuk mendapatkan idea ataupun inspirasi. Di samping itu, saya ada kaki tangan yang memang mahir dalam bidang fashion, memang background fashion designer, yang membantu untuk materialize apa yang saya nak. Alhamdulillah, kami masih bertahan di Bangi Central ni. Banyak cabaran sebab semakin ramai mereka yang menceburi bidang ni. Kalau kita tahu niche kita apa, kita tahu kita punya customer siapa, insyaAllah kita boleh bertahan. Di samping buat order sendiri, kita juga mengambil order daripada brand-brand lain. Harapan di masa hadapan, saya sebenarnya nak kami lebih dikenali dan juga kami nak capaian pembelian online kami ke peringkat antarabangsa. Nasihat untuk usahawan, yang utama ni kena ada ilmu, pergi courses, tapi jangan terlampau banyak nak pergi courses di peringkat awal. Pergi course baik buat, jangan pergi sampai 20-30 course tapi tak buat pun membazir juga. Fokus apa yang nak buat, tengok orang yang berjaya, tapi kita adapt sikit, kita adjust mengikut kita punya resources dan juga kemampuan. Itu dia satu perkongsian yang cukup memberikan inspirasi buat kita semua, di mana kejayaan tidak bermula dari atas tapi dari bawah. Baiklah, sekarang ni kita akan ke segmen Cara Saya. Siapa yang akan kami paparkan pada minggu ini? Jom kita saksikan. Okey, untuk hari ni Bella milih pakaian yang santai, casual. Bella menggayakan tudung yang berwarna white pearl, sesuaikan dengan pelbagai colour sebenarnya. Kalau lihat, Bella pilih tudung yang plain, tapi Bella naikkan seri tu dengan memilih blouse yang bercorak. Okey, hitam putih ni kita nak nampak naikkan sedikit gaya tu, nampak lagi meriah. Semua pun Bella dah pilih yang plain dan berwarna dusty pink. Dia macam senada sangatlah kalau dengan tudung Bella ni. Dan kalau macam gaya tudung Bella pula, Bella selitkan dengan gaya yang simple sebab Bella dah ada baju yang berwarna hitam putih dan bercorak. Jadi kalau pakai bergaya fancy, dia nampak berseribut. Biasanya tak adalah dapat hebat body image, cuma kalau mendapatkan pendapat daripada suami. Tapi apa-apa pun, Bella akan memilih gaya yang selesa. Yang paling penting kualiti lah. Material
pakaian tu pun memainkan peranan penting. Makeup tu Bella suka yang natural look, yang sesuai dengan pelbagai jenis gaya. Kalau Bella pergi keluar santai-santai dengan family, pergi bercuti ke, tu memang makeup sendirilah, makeup biasa-biasa. Tapi kalau untuk shooting tu memang mendapatkan khidmat makeup artist lah. So yang paling penting kita kena basuh muka, kena konsisten. Walaupun kita dah makeup tu terus balik-balik terus basuh. Jangan bawa tidur, jangan sesekali biarkan makeup kita tu lama dekat muka. Basuh muka, toner, moisturizer, UV protection, itu semua penting. Jadi kalau Bella memang jarang membeli baju online sebab Bella risau bila sampai-sampai tu lain tak kena. Jadi Bella lebih puas hati kalau Bella pergi ke butik ataupun kedai tu sendiri, tengok warna dia macam mana, kualiti dia macam mana, sesuai ke tidak dengan diri kita. Pakaian yang Bella pakai ni macam sesuai lah untuk pergi ke majlis macam fashion show, launching ke apa. Hari ni Bella milih skirt. Kalau perasan dekat belakang dia ni ada tail, walaupun dia plain, itu macam nak nampakkan dia punya exclusivity. Dan Bella padankan juga dengan top yang ada glittery. Dekat sini plain, jadi Bella padankan dengan tudung yang bercorak. Tapi walaupun bercorak, dia punya warna tidak keterlaluan lah. Dia macam masih lagi senada. Okay, kalau Bella suka skirt ataupun palazzo pants, yang high waist, dress, tengok keadaan lah. Okay, biasanya Bella pakai yang ready to wear. Ada juga yang Bella tengok je almari apa yang sesuai, dan kalau tak ada yang sesuai tu Bella pergi keluar dan membeli. Tapi jaranglah Bella pergi tempah. Bella suka semua jenis tudung sebenarnya. Yang paling penting tengok dengan gaya lah. Kalau macam sekarang Bella pakai ni, Bella nampak modern, Bella ikat so Bella pakai square shawl. Tapi kadang-kadang kalau nak nampakkan macam beralun dan sebagainya tu Bella pakai shawl yang panjang tu. Okay, sebenarnya Bella lagi suka tudung yang plain sebab dia mudah untuk dipadankan dengan baju, macam-macam baju. Bella suka satin, chiffon dengan moss cream. Dan memang Bella suka sebab dia mudah terletak, mudah dibentuk, memang senang nak pakai. Okay, kalau santai, biasanya Bella akan pakai flat shoes, sneakers. So kalau pergi ke majlis, Bella boleh lah pakai high heels yang macam glamour sikit kan. Bagi Bella, be yourself. Kalau nak bergaya tu, kita tahu diri kita dan kita suka apa. Dan jangan ikut orang ke, sebab yang balik-balik diri kita yang memakai baju tu, tudung tu. So kita kena selesa dan jadi diri sendiri. Comfortable, practical and trendy. Bagaimana dengan paparan minggu ini? Menarik kan? Banyak tips yang kita dapat untuk kecantikan, fashion dan sebagainya. Tapi itulah, kita dah sampai di penghujung rancangan. Tias berharap apa yang kami paparkan pada minggu ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kita jumpa minggu depan pada hari dan waktu yang sama bersama dengan saya Tias Antrin.